Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang telah mengikuti channel Malaya Table. Terlebih dahulu saya ucapkan seperti biasa ribuan terima kasih atas sokongan sahabat-sahabat semua dalam terus menyokong channel Malaya Table untuk saya meneruskan konten-konten berkaitan dengan shilling-shilling. Seperti biasa saya ingin buat satu lagi jualan sahabat untuk kali ini. Saya tampilkan sekeping shilling nilai muka RM1, iaitu shilling duit peringatan untuk kepada sahabat. Ini adalah duit peringatan RM1 1401 hijrah ataupun shilling ma'al hijrah lah. Duit shilling ni, duit RM1 ni adalah peringatan sempena abad ke-15 hijrah. Jadi dikeluarkan sempena abad ke-15 hijrah yang jatuh pada tanggal 1 Muharram 1401 hijrah. Shilling yang diperbuat daripada copper nikel dilancarkan pada tahun 1980, dengan lebih tepat adalah pada 11 November 1980. Ditempa sebanyak 500,000 keping ya sahabat semua. Shilling ni tak ada shilling proof lah. Okey. Secara ringkasnya saya bagikan spesifikasi teknikal lah. Tahun 1980 ataupun 1401 hijrah. Nilai muka RM1 sahabat semua, seperti yang tertera. Komposisi dia adalah copper nikel seperti juga shilling yang sebelum ni yang saya tampilkan. Berat sekitar 17 gram sahabat. Diameter adalah 33.40 mm. Tempaan mintage seperti yang saya beritahu sebelum ni, 500,000 pieces. Ketebalan 2.5 mm. Main kilang dikilangkan di Shah Alam. Harga pasaran pada waktu ini sekitaran 28 ke 45 ringgit boleh dapat lah, bergantung pada kondisi lah sahabat semua. Jadi untuk shilling ni sahabat semua, saya ingin buat jualan lah. Sebelum tu saya nak terangkan secara ringkas. Pada bahagian hadapan shilling ni memaparkan logo sambutan sedunia lah, perayaan menyambut ketibaan abad ke-15 hijrah. Huruf Jawi H, ya, kita boleh tengok ni H, hijrah, H bermaksud hijrah. Bangunan Kaabah di tengah-tengah dia, bangunan Kaabah, dan menara Masjid Nabawi di Madinah melambangkan penghijrahan Nabi Muhammad lah. Ini seperti yang saya petik daripada blog seorang ahli numismatik, otak numismatik lah. Okey. Dia juga terdapat sarang labah-labah melambangkan perpaduan di kalangan umat Islam di Malaysia lah dan di dunia. Pada bahagian belakang sini pula, secara ringkas juga saya beritahu, memaparkan tulisan Jawi sambutan ma'al hijrah, sambutan abad ke-15 hijrah, diletakkan di sebelah atas shilling, di sebelah atas shilling ni. Okey, di sebelah atas shilling ni. Nilai muka RM1 di bahagian tengah dengan tulisan Jawi 1401 hijrah. Di atas ni tulisan Jawi Malaysia di bahagian bawah shilling. Okey, itu saja sahabat untuk secara ringkasnya shilling ma'al hijrah ni, shilling peringatan. Okey. Untuk shilling ni saya ingin buat jualan seperti biasa sahabat. Shilling ni saya ingin buat jualan dengan harga RM30 sahabat. Kos pos RM8 bermakna RM38 siap pos. Jadi kepada sahabat yang ingin memiliki shilling ni, bolehlah berhubung dengan saya seperti biasa melalui email yang saya letakkan di description. Jadi kepada sahabat yang ingin memilikinya, bolehlah berhubung dengan saya. InsyaAllah kita akan seperti biasa juga, seperti sebelum-sebelum ni, yang mana sahabat telah membeli daripada saya. Kita bertukar-tukar nombor telefon dan kita buat urusan jual beli. InsyaAllah secepat mungkin lah saya akan post. InsyaAllah tak pernah lagi fail lah saya post setakat ni, Alhamdulillah. Okay. Bagi sahabat-sahabat yang ingin membeli secara pukal ataupun 2-3 keping sekali, ataupun berserta juga dengan duit-duit note ringgit ataupun note kertas, bolehlah sekalikan pembelian, dan ia pastinya dapat menjimatkan kos pos lah sahabat semua. Jadi jangan lupalah sahabat, kalau berminat tu hubungi saya dengan kadar segera. Lagi satu, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa share juga sahabat. Bantulah channel saya ni untuk terus berkembang. Dapatlah kita berkongsi-kongsi serba sedikit pengetahuan yang secara ringkasnya lah. Okey. Itulah saja untuk kali ini sahabat. Moga kita berjumpa dengan next video, InsyaAllah. Sekian dahulu. Assalamualaikum dan terima kasih. Dengan nilaian RM30 campur RM8 kos pos, RM38 siap pos. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.